Okey, saya dapat satu komen daripada sahabat. Okey, 4x4 ada. Ini berkaitan dengan kereta yang saya buat video, bajet 30,000 ke bawah. Saya ada 4x4 tapi bajet dia lebih sikit 30. Yang ini body 31,800 belum masuk on the road. Okey, yang itu siapa yang nak beli secara tunai, macam saya cakap dalam video sebelum ni, tukar nama Puspakom, kita bagi FOC. Kalau nak pick up 4x4 yang lebih besar pun saya ada. Yang ni tapi harga dia lebih tinggi lah, 80 lebih, sebab ni Hilux 2018. Yang ini siapa yang nak masuk loan, kosong deposit, sebulanan 1,100 sahaja. Loan dengan bank 8 tahun. Tapi kita berbalik kepada yang ni. Yang ini adalah model tahun 2010, 4x4 Triton. Okey, yang ini siapa nak masuk loan memang tak boleh. Dia lebih kepada pembelian tunai sahaja. Okey, interior semua masih cantik. Android player pun dah ada, dashcam pun dah ada. Okey, so siapa yang nak dapatkan lebih info berkenaan dengan kereta ni, boleh pergi kat profile, ada link kat situ. Hello dengan saya, nanti saya hantar detail penuh dalam tu. Okey, so siapa yang nak mencari kereta terpakai yang berkualiti, boleh kontak dengan saya. InsyaAllah kita jumpa nanti. Assalamualaikum.